Lebih 1400 tahun dahulu, di sebuah kota yang dikelilingi padang pasir, lahirlah seorang insan yang membawa perubahan kepada seluruh dunia. Ketika manusia hidup dalam kejahilan, ketika penindasan menjadi kebiasaan dan ketika nilai kemanusiaan semakin dilupakan, lahirlah seorang insan yang membawa cahaya. Cahaya keimanan, cahaya ilmu dan cahaya rahmat. Insan itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Rasul membawa maksud hari memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Maulid berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud kelahiran, manakala Rasul merujuk kepada utusan Allah SWT. Oleh itu, Maulid Rasul menjadi satu waktu untuk umat Islam mengenang kembali sirah, perjuangan, akhlak dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran Islam. Maulid Rasul dikaitkan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijrah. Untuk memahami makna Maulid Rasul, kita perlu kembali ke Mekah pada abad ke-6 Masihi. Pada ketika itu, masyarakat Arab berada dalam zaman yang sering disebut sebagai zaman jahiliah. Pelbagai bentuk ketidakadilan, penindasan dan keruntuhan nilai berlaku dalam masyarakat. Dalam keadaan itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Baginda merupakan putera kepada Abdullah bin Abdul Muttalib dan Siti Aminah binti Wahab. Sejak kecil, kehidupan baginda dipenuhi dengan pelbagai ujian. Namun, setiap pengalaman tersebut membentuk kepribadian seorang insan yang terkenal dengan sifat amanah, jujur dan berakhlak mulia. Sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW telah dikenali oleh masyarakat Quraisy dengan gelaran Al-Amin yang membawa maksud seorang yang dipercayai. Ini menunjukkan bahawa akhlak mulia bukan sekadar diajarkan, tetapi perlu dibuktikan melalui perbuatan. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama daripada Allah. Bermula dari saat itu, perjuangan besar pun bermula. Baginda menyeru manusia kepada keesaan Allah, mengajar manusia tentang keadilan, menentang penindasan, mengangkat martabat insan tanpa mengira keturunan dan kedudukan. Perjuangan tersebut bukan mudah. Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi pelbagai cabaran demi menyampaikan Islam. Namun, daripada perjuangan itulah lahir sebuah masyarakat yang dibina atas asas keimanan, ilmu, persaudaraan dan keadilan. Maka, memperingati Maulid Rasul bukan hanya tentang mengenang kelahiran seorang tokoh besar, tapi tentang menghayati perjuangan baginda dalam membentuk sebuah tamadun. Di Malaysia, Maulid Rasul disambut dengan pelbagai program keagamaan dan ilmiah. Antaranya termasuk majlis selawat, ceramah dan forum sirah. Di sekolah pula, murid-murid dapat mengikuti aktiviti seperti kuis sirah, pertandingan selawat, nasyid, bercerita dan pelbagai program penghayatan. Sesetengah sambutan turut melibatkan perarakan dan program komuniti. Namun, di sebalik setiap bentuk sambutan, matlamat utamanya tetap sama. Antara amalan dan ibadah yang boleh dilakukan untuk menyambut Maulid Rasul ialah seperti memperbanyakkan selawat yang merupakan tanda kecintaan dan penghormatan umat Islam kepada Rasulullah SAW, mempelajari sirah Rasulullah dan mencontohi akhlak baginda. Lebih daripada 1400 tahun telah berlalu. Namun, ajaran Rasulullah SAW tetap hidup. Maulid Rasul mengingatkan kita bahawa perubahan tidak semestinya bermula dengan sesuatu yang besar. Kadang-kadang ia bermula dengan satu akhlak yang baik, satu kata-kata yang lembut, satu perbuatan yang ikhlas dan satu usaha untuk mengikuti jejak insan yang menjadi rahmat kepada seluruh alam. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bukan hanya pada hari sambutan, tetapi terus hidup dalam hati, perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Selamat menyambut Maulid Rasul, meneladani Rasulullah, membina generasi berakhlak. Sekian sahaja video kita pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.